Majlis Perbandaran Kajang MPKJ sentiasa memantau kerja penyelenggaraan longkang di kawasan pentadbirannya, terutama di Bandar Mahkota Ceras dan Bandar Sungai Long. Jabatan Korporat dan Pembangunan Masyarakat MPKJ memaklumkan, kerja-kerja pembersihan longkang dilaksanakan secara berkala mengikut jadual ditetapkan iaitu seminggu sekali bagi longkang terbuka. Namun begitu, terdapat beberapa kekangan yang menjejaskan kerja pembersihan secara optimum di lapangan, termasuk longkang di kawasan komersial yang bertutup hingga menyukarkan penyelenggaraan dibuat dengan sempurna. MPKJ memaklumkan wujud juga sebahagian premis perniagaan membina struktur tambahan sehingga menyebabkan sisa binaan seperti batu dan pasir memasuki longkang awam, sekaligus mengakibatkan mendapan dan penyumbatan serius. Tambah pihak berkuasa tempatan itu, penyelenggaraan menjadi lebih mencabar apabila terdapat pemilik restoran tidak bertanggungjawab membuang sisa minyak ke dalam saliran sehingga membentuk gumpalan keras yang menghalang aliran air. Justru katanya longkang yang bermasalah seperti bertutup, mempunyai mendapan tebal atau mengalami penyumbatan serius tidak dapat diselenggara mengikut kekerapan biasa. Jelasnya, ia susulan kerja pembersihan tersebut memerlukan penggunaan jentera khas serta proses pembersihan yang lebih menyeluruh dan mengambil masa lebih panjang. Dalam pada itu, MPKJ juga akan bekerjasama dengan KDEB Waste Management bagi menangani kes longkang yang dipenuhi mendapan tebal termasuk pelaksanaan kerja pembersihan intensif. MPKJ menegaskan kaedah pembersihan manual sahaja tidak mencukupi dan pelaksanaan kerja akan bergantung kepada keperluan teknikal bagi memastikan hasil yang lebih berkesan. Kenyataan dikeluarkan MPKJ itu sebagai maklum balas terhadap laporan The Star bertajuk Drains Choked with Grime Rodents pada 14 April lalu.